juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Berdani. Saya Ilham Zafri, wartawan yang bertugas pada pagi ini. Hari ini merupakan hari yang istimewa kerana kita berkumpul bagi meraihkan persaraan insan yang amat berjasa kepada kita, iaitu Ustaz Syukri. Terima kasih Ustaz atas segala ilmu, nasihat dan pengorbanan yang telah Ustaz beri kepada kami. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita dengarkan sedikit perkongsian daripada Ustaz Syukri. Okey Ustaz, izinkan saya bertanya beberapa soalan. Ya. Okey. Soalan pertama ya. Sepanjang mengajar, apakah kenangan yang paling Ustaz tidak boleh lupakan lah? Baik, terima kasih saudara anak pelajar yang saya kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita menyambut hari perasaan saya lah. Terima kasih banyak atas pihak yang mengajar kami pada hari ini. Jadi apa yang ditanyakan tadi tentang apakah kenangan yang paling sukar dilupakan lah sepanjang di kolej ni, sebenarnya ada banyak je lah, tapi kenangan yang paling saya tak ingat yang tidak dapat dilupakan ialah ketika saya baru datang ke kolej ni pada tahun 2018-19. Kemudian pada masa itu ada satu pemantauan daripada pihak Nazir negeri, kemudian telah memantau lah dalam pengajaran saya, dan alhamdulillah sepanjang pemantauan itu saya dapat membuat pengajaran yang baik, kemudian disertakan juga dengan respon murid yang baik selama pengajaran itu berlangsung. Jadi kenangan tu ialah apabila kita mengajar murid, kita dapat memahami apa yang kita sampaikan, itu satu kenangan yang sukar dilupakan bagi seorang guru lah. Dan kemudian kenangan yang seterusnya ialah kenangan yang paling tidak dapat dilupakan ialah ketika era zaman Covid, yang mana kita tak dapat hadir ke sekolah pada masa itu, iaitu kita semua lalui pada masa itu, iaitu antara tahun 2020 kata siap saya. Jadi kita belajar dari rumah. Jadi itu satu pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan sepanjang karier saya sebagai seorang guru, kerana kita tidak dapat datang ke sekolah untuk menyampaikan ilmu. Kita hanya sekadar menyampaikan melalui media masa, melalui maya. Baik. Okey, soalan terakhir Ustaz. Sekarang dah nak bersara, apakah perancangan Ustaz selepas ini? Ada hobi atau aktiviti yang Ustaz dah lama nak buat? Baik, tentang aktiviti yang akan dilakukan selepas persaraan saya ini, setakat ini, hari ini tidak ada lagi perancangan lah. Tapi walau macam mana pun, saya mengambil langkah untuk saya nak berehat dululah sementara waktu. Sementara saya nak untuk merancang satu aktiviti lain di alam persaraan ini yang lebih menyeronokkan lah. Maksudnya masa-masa bersara ni merupakan masa-masa emas lah. Dan umur saya pun dah warga emas dah. Jadi pada masa yang penting lah, masa yang genting untuk saya isikan dengan aktiviti yang baik. InsyaAllah perancangan itu akan susul kemudian lah, untuk mengadakan kelas tambahan ataupun kelas untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat pula selepas ini, insyaAllah. Okey, sekali lagi Ustaz, terima kasih atas ilmu-ilmu yang Ustaz telah memberi. Selamat bersara dan semoga kita semua dapat bertemu lagi pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Baik.